diselesaikan secepat mungkin, dan inilah yang akan menjadi satu lagi masalah sekiranya mereka terpaksa melewati sekali lagi pemotongan mata, dan itu sememangnya merugikan pasukan. Jika mereka, apa yang berlaku pada tahun lepas pun sudah jelas, di mana pasukan Melaka United terpaksa berhadapan dengan pemotongan mata. Satu situasi yang tidak mendorong kepada pasukan ke arah yang lebih baik. Saya harap rakan-rakan, terutama penjajah pendekar kecil, tahu bagaimana saya nak bela. Rakan-rakan tahu gaji semua naik pegawai kerajaan. Milos Gordic, yang mana negara asal dia Serbia, berbelas bulan kau bayangkan tak dibayar gaji. Kau memang jahat kau tahu. Buat malu nama pasukan bola sepak Kedah, buat malu nama Kedah. Kalau dia balik ke negara sana, dia cerita bukan setakat negeri Kedah saja yang malu, tapi satu Malaysia malu. Warga Malaysia heboh dan selalu merasa paling kaya, tapi tak mampu bayar gaji pemain sepak bola. Kisah sedih yang dialami Milos Gordic, pemain Kedah. Dia menangis dan terpaksa pulang ke Eropa karena selama 11 bulan tak menerima gaji. Ironisnya, kalau mengingat Malaysia sering membanggakan diri sebagai negara kaya di kawasan. Kejadian ini langsung memicu kemarahan dan rasa malu yang tak terhingga di kalangan netizen Malaysia. Banyak yang mengecam manajemen klub dan mempertanyakan profesionalisme sepak bola mereka. Situasi ini bahkan terus memanas hingga sampai di parlemen. Ini menandakan betapa seriusnya masalah ini. Malaysia kini dipaksa bercermin pada kenyataan pahit di balik citra negara maju yang selama ini mereka banggakan. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Aku bila tengok video ni aku rasa sedih dan juga simpati kepada nasib pemain bola sepak Kedah. Antaranya pemain import pasukan bola sepak Kedah, Milos Gordic, yang mana negara asal dia Serbia. Berbelas bulan kau bayangkan tak dibayar gaji. Yang paling sedihnya waktu sidang media semalam, Milos Gordic ni dia bagi tahu apa, saya akan balik ke negara saya tanpa duit. Kau bayangkan, dia berhijrah ke negara orang, dia pergi ke negara orang nak cari rezeki, tapi dia balik ke negara dia dengan tangan kosong, geng. Air mata penyerang Kedah Darul Aman FC, Milos Gordic guguh tak kala bakal pulang ke negaranya tanpa sebarang wang. Hal ini susulan masalah luar padang yang melanda Kedah Darul Aman sekaligus menyaksikan beberapa pemain telah meninggalkan pasukan pada pertengahan musim. Saya pulang ke negara saya tanpa wang. Saya mahu menangis tetapi saya tidak boleh berbuat apa-apa. Jika awak sering bercakap mengenai perkara ini selalu, kita tidak dapat mengubah keadaan pun, ujarnya kepada wartawan Astro Arena, Fadirul Shuhaimi. Bekas pemain WX guguh di China ini bagaimanapun mengucapkan terima kasih. Money bro home. You understand? I want to cry bro. But I not say nothing. If you speak every time about this, we cannot say nothing. And I say for my heart, thank you everyone from Kedah. Help me every time when I go in PKK, when I go everywhere. People say me, thank you, terima kasih. Serius lah aku cakap. Yang tak bayar gaji kepada pemain bola sepak Kedah ni memang kau zalim. Kau memang jahat kau tahu. Buat malu nama pasukan bola sepak Kedah, buat malu nama Kedah. Kalau dia balik ke negara sana, dia cerita bukan setakat negeri Kedah saja yang malu, tapi satu Malaysia malu. Soal pemain bola Kedah 11 bulan tak ada gaji ni. Apabila orang-orang politik yang mengeluarkan sumbangan, bagi sumbangan kepada NGO anak Kedah yang nak membantu, termasuk kos mereka, jurulatih mereka hampir 40 orang ni, pun hampa duduk petikai lagi. Apa hal tak tahu? Hampa bila kita ada orang politik yang nak bantu, apa masalah? Apa masalah? Dah pemimpin politik dalam negeri pun tak boleh buat kerja, tak boleh nak buat satu untuk sumbangan untuk nak bantu. Of course lah, rakyat Kedah yang mana yang mampu, dia akan usaha bagi. Dan walaupun kita boleh tengok YB Fahmi Fadil bukan orang Kedah, turut dia derma kepada NGO Darul Aman ni. NGO ini pun diketuai veteran pemain bola Kedah, Farizul, bekas legend player Kedah, untuk bantu. Salah ke? Semua majoriti yang daripada NGO, Datuk Rum, Saifuddin Nasution, semua orang-orang Kedah. Mereka adalah rasa tanggungjawab terhadap pemain-pemain bola Kedah. Sebab orang Kedah ni, dia
bola ni memang gila. Memang dia minat bola. Dia akan minat pasukan bola negeri dia dan dia akan minat pasukan bola Malaysia. Kalahkan macam mana kan dia akan minat gila-gila. Tapi apabila company yang menguruskan pemain bola tu gagal, fail, gagal mengurus dan tak dapat bantuan daripada kerajaan Kedah, sudah pasti kita simpati, kita buat satu, kita tanya-tanya ada NGO, kita kutip dana dan kita bantu. Apa masalah? Salahkah kita nak bantu orang yang dah tak dapat gaji dah 11 bulan? Sehingga mereka laki bini pun problem lah. Hidup susah 11 bulan, suami tak ada gaji. Tapi training kena turun. Cuba hamba bayangkan. Setiap malam bulan puasa ni mereka kena turun. Training kena turun tapi tak ada gaji. Macam mana ni? Hampa bayangkan. Hampa kerja tanpa gaji. Allahu Akbar. Datuk Saifuddin daripada Kedah, pemimpin dari Kedah, menteri dari Kedah. Apa masalah? Biarlah kalau dia nak bantu, apa masalah? Kepimpinan ketua kerajaan Kedah, adakah dia bantu? Allahu Akbar, subhanallah. Dan pemain dan juga coach, jurulatih di dalam negeri Kedah tu, di dalam tim bola sepak Kedah tu, semua orang Kedah. Beberapa orang di setiap daerah dalam negeri Kedah, semua ada. Salahkah kita bantu pemain-pemain ini? Salahkah kami buat apa video dan sebarkan supaya ada rakyat yang ada wang lebih sikit, RM10, RM20, RM50, RM100 boleh transfer kepada Ecobank yang aku sertakan dekat bawah ni. Kalau hampa rasa tak puas hati apa-apa, hampa boleh pergi cari NGO Anak Darul Aman milik anak Kedah. Aku pun kadang-kadang aku tak faham lah geng-geng ni dan juga Datuk Romli, orang Kedah. Kes tak bayar gaji pemain bola sepak, kes syarikat tak potong KWSP ni rata-rata mesti majikan dan pengurusannya adalah orang Melayu kita. Tapi pelik, kenapa kes macam ni tak membuka mata kita bahawa yang mendiskriminasi dan bersikap jahat terhadap orang Melayu kita ni adalah Melayunya sendiri. Kes-kes rasuah, kes-kes anggota penguatkuasa tak buat kerja ni semua orang Melayu kita. Takkan korang masih buta lagi bahawa Melayu hancur kerana Melayunya sendiri, bukan kerana kaum lain. Selagi mana kita terus tumpukan perhatian kita pada kaum lain, menyalahkan kaum lain, selagi itulah Melayu elit akan terus ambil kesempatan ke atas anda semua. Kedah Darul Aman dihimpit dengan pelbagai masalah ketika ini dan masalah paling utama adalah masalah keuangan. Difahamkan dalam minggu ini dan juga minggu lalu, pemain-pemain Kedah Darul Aman KDA-FC ini sudah pun memboikot latihan. This is not a good look for a state yang sudah pun mewarnai kancah bola sepak tempatan ni sekian lama. Dan yang paling merobek hati semua penyokong-penyokong hijau kuning di luar sana adalah kenyataan bahawa tahun ini sepatutnya menjadi tahun yang gemilang untuk pasukan bola sepak Kedah, kerana ia adalah tahun di mana pasukan bola sepak Kedah akan meraihkan 100 tahun penubuhannya. 100 tahun ada. Setiap tahun ada ni dalam kancah bola sepak tempatan, bahkan sebelum kita merdeka lagi, bahkan sebelum adanya Perang Dunia Kedua lagi dah ada bola sepak di Kedah. Dan untuk sampai ke 100 tahun dan berada dalam situasi ini adalah amat menyedihkan. KDA-FC, adakah Esko Sukan sedar bahawa 30 April ni jika KDA tidak selesaikan tebakan sebanyak 7 juta tu, dia akan disingkirkan daripada MFL. So, nak tanya kepada kerajaan negeri, apakah tindakan pelan kecemasan kerajaan negeri dalam menghalangi isu KDA ini? Saya ingat wakil Bekaran dah tanya atau saya ada salah satu daripada tu ada soalan bertuliskan. Tapi apapun sebab apa dah ditanya, kita jawablah. Isu KDA-FC seperti yang dimaklum, dan saya ingat dah dalam sesi yang lepas telah juga saya dah cakap dah tentang suasana ataupun kedudukan KDA-FC dengan kerajaan negeri. Tapi apapun untuk makluman, di pihak kerajaan negeri kita sentiasa memantau, dan untuk makluman juga pihak pemangkan juga ahli dewan, dalam tempoh semasa kita sedang membayar untuk membantu KDA-FC ini sebanyak hampir 200,000 sebulan.
KWSP, tunggakan KWSP. Jadi itu sebahagian daripada untuk membolehkan pasukan KDFC bertanding pada tahun ini. Untuk makluman, YB Bakarang. Jadi soal pembahagian kedudukan orang kata KDFC dengan KFA dah tidak, orang kata kita dah separate lama dah. Cuma untuk makluman, saya pun kepil juga di sini sebab kita selalu ulang bahawa tanggungjawab khususnya isu gaji. Isu gaji ni adalah hak kepada owner yang mengurus pasukan KDFC. Seperti itulah informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.